Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tasni binti Suhaib, S71924. Saya daripada program pengajian polisi di tahun 3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang seorang pengaruh dalam bidang sukan silat yang saya minati, iaitu Al-Jufri, ataupun dikenali di media sosial iaitu Jufri Jamari. Al-Jufri Jamari ini merupakan seorang atlet silat dan berpengaruh yang aktif di platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Beliau sering berkongsikan kandungan tentang latihan silat, disiplin diri, motivasi serta gaya hidup silat. Perkongsian ini memberikan inspirasi kepada pengikut-pengikutnya, terutamanya dalam kalangan golongan muda dan juga kepada saya sendirilah yang mereka berminat dalam bidang sukan silat ini. Sebagai seorang atlet silat, Al-Jufri dikenali dengan komitmennya yang tinggi terhadap latihan dan juga disiplin diri. Melalui media sosial, beliau bukan sahaja mempamerkan tentang kemahirannya dalam persilatan, malah beliau menggunakan platform ini adalah untuk mendidikkan dan memotivasikan pengikut-pengikutnya tentang betapa pentingnya usaha berterusan dan sikap tidak mudah berputus asa walaupun telah bersara daripada arena pertandingan silat ini. Al-Jufri masih aktif menyumbangkan sebagai jurulatih kepada anak-anak muridnya. Sikap beliau yang rendah diri ini, walaupun beliau bergelar juara dunia sebanyak 4 kali, dapat dilihat melalui cara beliau berinteraksi dengan pelatih serta pengikut-pengikutnya di media sosial. Kerana ini secara tidak langsungnya mengukuhkan pengaruh beliau sebagai pempengaruh sukan dan tokoh seni bela diri. Berdasarkan 10 antara yang saya lihat di platform Jufri Jamari ini, beliau kongsikan beberapa tema yang utama adalah dari segi latihan silat secara konsisten yang menekankan betapa pentingnya disiplin, fokus dan kesungguhan dalam latihan. Selain itu, beliau turut berkongsi mesej motivasi yang memberikan galakan kepada pengikut agar terus berusaha mencapai matlamat dan impian masing-masing dalam dunia sukan lah. Terdapat juga perkongsian tentang pengurusan mental dan juga emosi sebagai seorang atlet dan juga jurulatih yang membantu pengikut memahami pelbagai cabaran sebenar lah dalam dunia sukan ini. Di samping itu, kandungan lain adalah berkongsi tentang pelibatan di dalam dunia hiburan melalui lakonan dalam beberapa karya iaitu Syahadai, GB Gold ataupun Peruntuhan dan Pusaka Bangsa dan lain-lain lah. Perkongsian ini menunjukkan pelbagai peranan beliau sebagai atlet, jurulatih dan figura seni budaya sekaligus menarik minat pengikut lah daripada pelbagai latar belakang. Secara keseluruhannya, kandungan ini menunjukkan keupayaan Al-Jufri Jamari menyesuaikan penyampaiannya dalam mesej kepada pelbagai latar belakang pengikut-pengikutnya melalui komunikasi interpersonal yang jelas dan sangat berkesan lah. Berdasarkan pemerhatian terhadap komen-komen pengikut, majoritinya yang diterima adalah dari segi positif lah, seperti pujian terhadap disiplin, sokongan moral serta penghargaan terhadap sikap rendah diri beliau. Terdapat juga beberapa komen berbentuk kritikan membina, terutamanya yang berkaitan teknik latihan atau pandangan peribadi beliau. Perkara ini menunjukkan wujudnya komunikasi dua hala yang sihat antara pempengaruh dan pengikut sekaligus mencerminkan hubungan interpersonal yang baik. Pada pandangan saya, Al-Jufri Jamari ini merupakan seorang pempengaruh sukan yang berdisiplin, berdedikasi dan konsisten dalam menyampaikan mesej positif kepada pengikut-pengikutnya di media sosial. Beliau juga berjaya mempengaruhi pemikiran, tingkah laku dan gaya hidup sihat pengikut melalui nilai ketekunan, keyakinan diri dan semangat tidak berputus asa. Dan ini mengukuhkan lagi hubungan komunikasi interpersonal antara beliau dan pengikut. Sebagai seorang pelajar, pendekatan komunikasi beliau memberikan inspirasi kepada saya untuk lebih berdisiplin, konsisten dan yakin dalam mencapai matlamat dan impian masing-masing ataupun dalam akademik serta kehidupan. Sebagai kesimpulan, Al-Jufri Jamari ini berjaya menyelesaikan penyampaian mesej kepada pelbagai khalayak dan membuktikan bahawa komunikasi interpersonal ini yang berkesan untuk bagi memainkan peranan pentinglah dalam membantu pengaruh positif dalam bidang sukan dan juga dalam bidang budaya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.